Pakcik rasa bersyukur kepada Allah Taala kerana Mukri sampai kepada cita-cita dia lah, nak sampai ke ijazah kan. Kami sekeluarga mengucapkan tahniah kepada Mukri. Mukri ni seorang yang ramah. Mukri ni dia semua orang dia kawan. Pakcik rasa terkejut jugalah pasal ramai kawan-kawannya datang mengucapkan tahniah kan. Itulah Mukri ni. Dia tak sama macam kakak dia dulu dengan adik dia, tak sama. Dia seorang peramah lah. Dia seorang yang cerewet sebenarnya ya. Dia cerewet dan dia seorang yang sayang pada keluarga lah. Dia banyak ambil berat tentang adik-beradik semua kan. Dan dia ramai kawan. Dekat mana dia pergi pun sekolah rendah ke, menengah ke kan, semua dia ada ramai kawan lah. Dia tak milih kawan. Makcik kata biar dia seimbangkan belajar dengan aktiviti. Dia suka masuk aktiviti macam-macam. So makcik suruh dia imbangkan belajar mana yang aktiviti kan. Kita jangan banyak sangat kita macam masuk aktiviti je, pelajaran kita macam kurang kan. Yang penting pelajaran. Itu yang akan menentukan masa depan kita kan. Macam tu lah. Makcik sokong je. Sebab nanti kalau dah bekerja, susah nanti kita nak sambung kan. Macam tak seronok lah sebab duit dah pegang. Makcik harap dia mencapai cita-cita dia lah. Apa yang dia harap, dia impikan kan. Kami sebagai ibu bapa cuma berdoa lah. Semua ibu bapa macam tu kan.